yang lebih mendalam tentang sejarah Palestin, insight yang lebih mendalam tentang kepentingan kesedaran dan juga pentingnya kenapa isu Palestin ini perlu kita pelihara dan sentiasa ingatkan kepada diri kita dan juga orang di sekeliling kita melalui direct ataupun menggunakan platform itu sendiri. Itu dia saudara Aina. Okey, jika kita lihat pada baru-baru ini, sejak kebelakangan ini ada isu yang terkenal seperti yang saya nyatakan tadi, Malaysia Global Sumut Flotilla Gaza 2025, di mana kita di mana rakyat Malaysia seperti pempengaruh Ardel telah menjadi salah satu mangsa yang diculik oleh rejim Zionis Israel sewaktu pelayaran beliau ke Gaza. Mereka hanya memberikan bantuan kemanusiaan seperti memberikan bantuan ubat dan juga makanan-makanan tambahan untuk bayi-bayi yang berada di sana. Namun mereka telah ditangkap dan juga diseksa. Kedengaran seperti kedengaran amat kejam. Baiklah. Seperti yang saudari Putri nyatakan tadi, kita boleh menggunakan platform media sosial kita seperti pempengaruh-pempengaruh kita dalam memperkenalkan dan juga mengwar-warkan tentang keadaan yang berlaku di Palestin. Baiklah, kita buka ruang untuk satu soalan daripada penonton. Siapa nak tanya, boleh buka mic. Baiklah, saya akan tutup kamera sebentar untuk menunggu soalan. Sila tunggu sebentar ya. Terima kasih. Sesiapa yang ingin mengujarkan, dipersilakan saudari Nurul Badrisha binti Samsudin untuk mengutarakan persoalan kepada panel jemputan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Badrisha binti Samsudin. Yes. Saya ingin bertanya, macam mana kami sebagai pelajar boleh membantu Palestin kalau tak mampu dari segi kewangan? Itu saja. Terima kasih saudari Badrisha. Sebenarnya untuk membantu ini tidak susah. Okey, tapi semua orang, kita sebagai seorang manusia dan juga umat Islam terutamanya, boleh menghulurkan bantuan dengan doa dan suara kita. Macam mana? Ialah kita membuat kempen kesedaran, tetapi kempen kesedaran ini juga menggunakan wang dan juga masa. Jadi apa yang boleh kita buat ialah kita menyebarkan peringatan tentang isu Palestin ini kepada orang sekeliling kita. Dengan apa? Dengan tutur kata, dengan secara lisan lah, dengan melalui media sosial seperti yang kita telah bincangkan tadi, dan ajak orang lain untuk faham sejarah Palestin. Kenapa
kekejaman daripada Zionis ini, Yahudi ini, merupakan salah satu bentuk serangan dan bukanlah satu bentuk perjanjian yang menuju ke arah keamanan. Ya, itu saja. Sungguh benar jawapan Sungguh benar jawapan yang diberikan oleh saudari Putri sebentar tadi. Baiklah, saya juga akan melontarkan persoalan. Pada pandangan saudari Putri, apakah kepentingan dan juga kebaikan jika kita menganjurkan program solidariti di kalangan solidariti Palestin dalam kalangan pelajar di sekolah? Apa yang boleh mereka dapat daripada program tersebut? Sekarang kita tengah bercakap kepada pelajar sekolah. Jadi, kita kena fokus apa yang boleh menaikkan rasa minat mereka itu. Macam kita mengajar mereka tentang satu subjek, kita kena tarik minat diorang. Dan melalui kempen ini, kita boleh juga tarik minat diorang untuk mengetahui dengan lebih mendalam. Bukanlah lebih mendalam. Even so, secara surface, secara permukaan, kita boleh dapat congkil rasa ingin tahu apa yang berlaku di Palestin itu. Kenapa Yahudi ini jahat? Kenapa Palestin ini tanah mereka dijajah? Kita instingkan, kita tanamkan perasaan dan juga pemikiran itu dalam generasi muda kita pada hari ini supaya mereka dapat membina apa sebenarnya nilai kemanusiaan itu dan apa sebenarnya kita sebagai seorang penganut agama Islam boleh mampu buat untuk membantu mereka di sana. Sungguh jelas penjelasan daripada saudari Putri. Kadang-kadang kita punya perkataan jauh lebih kuat daripada sumbangan besar kepada saudari kita yang berada di Palestin. Mereka akan rasa lebih bersyukur dan juga lebih kuat untuk meneruskan hidup meskipun mereka berada dalam keadaan peperangan. Kita beralih kepada bahagian penutup. Kita sudah sampai ke penghujung forum. Sebelum tamat, saudari Putri, mungkin ada sedikit pesanan akhir untuk semua yang hadir di dalam platform Google Meet ini tentang keberanian kita tentang menyuarakan isu Palestin yang menguatkan akidah kita sebagai umat Islam. Apa pandangan saudari Putri? Saya ada nak pesan satu perkara je lah. Jangan biarkan hati kita tetap menjadi beku terhadap penderitaan yang berlaku sebenarnya di sekeliling kita. Janganlah kita terlampau berfoya-foya bersambil lewa tentang isu ini kerana kita berada dalam ketenangan. Kita patut mengambil tahu dan mendoakan mereka di sana. Dan mencuba apa yang patut. Contohnya lah kita sebagai consumer kan, kita patutlah boycott seperti yang setelah pun saya mention tadi. Walaupun kita jauh dari Gaza, doa yang ikhlas daripada kita mampu untuk menembus ke langit. Teruskan berdoa, teruskan menyebarkan kesedaran. Dan jangan pernah berhenti jadi sebahagian daripada perjuangan. Walaupun sekecil-kecil tindakan. Itu saja. Allah, indahnya pesanan itu. Isu Palestin ini bukanlah hanya sementara atau mungkin mengikut trend-trend terkini di dalam media sosial. Malahan ianya menjadi isu utama tentang matlamat agama Islam dalam memperjuangkan agama, keagamaan, keadilan dan juga keadilan rakyat Palestin tersebut. Semoga forum kita pada hari ini bukanlah sekadar perbincangan, namun merupakan matlamat kata hati yang tersimpan di dalam sanubari kita. Ianya boleh menjadi pencetus kepada perubahan dalam diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Sebagai contoh, kita boleh mendidik nilai bersyukur dengan keadaan di sekeliling kita. Kita dikira sangat baik daripada rakyat-rakyat yang dilahirkan di Palestin. Mereka kukuh imannya namun diuji dengan sebegitu rupa. Terima kasih kepada saudari Putri atas perkongsian penuh makna dan
kepada semua peserta yang hadir di dalam Google Meet ini. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke akhir. Sebelum kita mengakhirkan Google Meet ini, boleh lihat di ruangan komen untuk isi kehadiran forum kita pada hari ini. Dengan itu, jangan keluar dulu. Dipersilakan diisi. Terima kasih. Dengan itu berakhirlah forum kita yang bertajuk Palestin dan Kita, di mana letaknya akidah umat Islam pada hari ini. Semoga Allah tetapkan hati kita atas jalan iman dan juga perjuangan. Terima kasih kepada saudari Putri kerana tidak lelah melontarkan sebarang pandangan dan juga pandangan yang bijak. Semoga Allah merahmati saudari Putri sebagaimana semua peserta yang berada di dalam Google Meet ini. Terima kasih Putri. Terima kasih juga saudara Aina kerana telah menjemput saya ke sesi soal jawab dalam isu yang membincangkan Palestin ini. Terima kasih. Semoga keimanan tetap ditekadkan di dalam hati kita.